Alhamdulillah dah pada kemarin dulu je pukul 1:30 malam Facebook dah buka semula kansang raidai hok page hok beli ni. Dia kerak kansang raidai tadi tu tak mana tahu buat klip buat gapo pun tak boleh raidai. Dia kerak situ. Lepas tu dia camkat. Dia camkat dia boleh berapa perkara hok nak boleh raidai. Lepas tu benda payah hok boleh tu. Benda hok mudah-mudah nak boleh tu dia tak boleh. Kerana dia kat situnya bila ada buat pikot cun-cun hok ya. Dia buat salah undang-undang hok Facebook. Gapo? Mula-mula cek mula-mula tu dia kata klip bukan daripada hak Beli, lepas tu ada lagu hak lekat likasik. Tu. Memanglah ingat kata dulu tu buat fake ni tahun 2021. Ni tahun 2025 dah. Nak boleh 4 tahun dah. Dia buat ni. Kata lekat lagu teringatlah pasal dulu-dulu zaman tak ada buat. Dia tak ada buat dashboard, tak ada buat beredar dengan Facebook ni, dia boleh bubuh lah. Kau bebas. Dia nak buat lagu, kau nak ambil klip dalam app mana-mana bubuh, dia boleh dulu. Setelah mana dia buat dashboard ni, dia boleh buat hasilnya ni, apabila nak bayar kita tadi, hasilnya kita tadi tu, dia kerak, dia tak ada buat salah. Pergi Konha tengok. Pergi cek tengok video mana hak salah. Dia dapat tu video hak dulu, hujung-hujung tahun 2021, tahun 2022. Kutik abuh habis. Kutik gabuh buai habis kan dia ada cengkes situ atas klip ni mai samat sang raidai lah. Tu buai tu habis. Lebih kurang dalam semua dekat dengan 50 klip kalau tak kira lah video panjang ataupun real. Buai tu baik. Lepas tu hok nampak hok klip baru hok nampak kata tak boleh juga pasal ni berasa tu tak boleh. Rasa siang rasa tak boleh. Buai tu baik juga. Buai tu baik. Sampai tu dalam Belly Channel ni sikit sangat video. Saya kepada Yacht View Laksen, Lakmun banyak dah. Banyak situ duk buai. Ada hak tu Laklan juta lebih dah Yacht View. Baru tengok khabar juta lebih dah Yacht View sabit pun. Ada rider masuk dah. Tapi tak boleh bayar ya tu salah. Buai tu baik. Buai tu baik tu buat kamrong dia kata kita ni kek haipan hadah lah kita buat tu dah klip tu. Lepas tu kita nak sama semula ke apa nak buat utang semula. Juga tak boleh. Tak boleh dalam masa seminggu atau dalam masa 2-3 hari ni dia apa? Duduk seminggu tak boleh lagi. Seminggu tak boleh lagi. 2 minggu pun tak boleh lagi. Serabut dah. Buat tu pula klip. Buat tu klip. Tak kamera dia sana tu. Kali yang kedua. Tak boleh juga. Lepas tu hantar kali yang ketiga. Suruh dia periksa mula atau ada salah mana lagi. Apa mari dulu tepat ni dia. Tepat ni dia pukul 1:30 malam. 1 pagi lah. Dia hantar kau mari. Dia nak hantar klik. Dia nak kansang radai klik mula kita. Boleh mujur lah kita ni. Mujur ni tu. Kita tengok tapi syarat Yawi lah. Syarat dia tu Yawi periksa dulu. Kena solve dulu. Dia tanya soalan kita boleh jawab. Alhamdulillah jawab boleh habis 3. Lepas tu dia cek tengok video nak sebab ia katuk sana tu video mana tu dia tunjuk mari kena kau klip baru klip kita tak ada kai gapo bukan ambil klip lain tak dah bila dia kacak di tempat live ni bila kacak sini ada klip tu lepas tu lagi klip budak kemalangan motor lepas tu ada darah dia tengok situ dia kita ni tarun-tarun nakam dek gitulah lagi tapi terlupa semua ni klip ulah slow hok demo day tu dia ada darah tu dia tarun kamsat situ tak pada hok gabuh dah tu 50 dah dia faham kata salah hok tu nak kau ya salah hok ni tiga klip ni ya tu kita dah menekan gabuh kai gapo siap injom gapo sudah do masa le seminit ya hantar klip tu alhamdulillah tu nak ayat atas for creator kita semua dah you tak boleh kira dah. Kadang-kadang kita rasa kita tak ada buat salah. Orang hot tu sop klip kita atau post kita ni dia bukan orang dak. Dia AI. AI orang tu sop. Tu lepas tu baru lagi ngesah dengan orang pandangan dia pula kali lagi. Platform mana-mana pun dah TikTok pun super juga AI orang pegang. Kalau AI pegang tak lekat, lucu kita. Lepas. Situ. Lepas tu dalam klip ni nak ucap alhamdulillah lah boleh klik semula. Kansang raidai hot track ni lepas tu pada semua creator hot buat ni dah pandangan yang baik pada masyarakat jangan kita buat klip nak jadi kemuno masyarakat kita tu tu jangan dah dia nak punah kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Belly Channel.